Sebab dalam muzik ni kita kena sentiasa mencari sesuatu yang baru. Macam minat macam mana dia boleh menghasilkan bunyi dalam seorang tu, banyak bunyi dia boleh buat. So suka lah. Sekolah-sekolah ni kita ada band-band underground macam tu lah. Kau nak suruh aku mengarut apa tengah-tengah ni? Rasanya latihan aku. Jangan merosakkan aku punya fikiran. Pamparam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Dengar Dulu, Jangan Panik. Okay, tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan tetamu dengan kita. Jom jam. Let's jam. Baik, selamat datang kita ke dalam rancangan Dengar Dulu, Jangan Panik. Okay, hari ni kita bersama siapa, Mak? Kita bersama Sarjan Suhaimi. Wah, itu talent terus kita. Alright, talent terus kita ialah Sarjan Suhaimi. Sarjan Suhaimi, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay, Sarjan. Sarjan tahu kan, orang kata rancangan ni kita memanggil untuk menguji kemampuan Sarjan bermain tu. Betul. Okay, dah ready tahu, lah? Saya ready. Okay, Sarjan, boleh tak Sarjan memperkenalkan diri Sarjan sedikit? Okay, saya Sarjan Suhaimi. Saya berasal dari Johor. Sudah berkhidmat dalam tentera. Sudah masuk ke 12 tahun. Pengalaman bermain drum secara serius dah 15 tahun macam tu lah. Lama. Boleh panggil OL ke? Tak boleh lagi. Tak boleh. Sebab dalam muzik ni kita kena sentiasa mencari sesuatu yang baru. Sentiasa menggali lah. Sentiasa menggali. Bila Sarjan macam betul-betul minat drum tu? Seawal sekolah menengah lah, 15 tahun, 16 tahun tu memang suka tengok orang main drum. Minat macam mana dia boleh menghasilkan bunyi dalam seorang tu, banyak bunyi dia boleh buat. So suka lebih kepada drum lah berbanding gitar. Sebab kita tahu kalau kita budak-budak dulu memang main gitar dululah. Betul. Semua orang mesti boleh main gitar. Tapi saya memilih drum tu sebab dia ada keistimewaan. Okey. Drama ni. Jadi orang kata macam influence untuk Sarjan minat drum ni siapa sebenarnya? Siapa yang mempengaruhi permainan tu? Dulu saya suka dengar Cranberries. Lepas tu biasalah, sekolah-sekolah ni kita ada band-band underground macam tu lah. Faham. So bila sekarang ni kita lebih nampak ada beza orang main drum ni yang technical, ada orang main memang attitude, ada orang main memang energy, macam tu lah. So waktu sekarang ni lah kita dah nampak dah. Ada apa orang kata, ada beza-beza dia drama-drama ni. Kira drum ni pun menentukan personality orang tu juga. Ya, betul. Okay. Kalau main drum ni, siapalah skill yang paling Sarjan minat sekali lah nak tengok? Minat Minat tengok. Lokal lah. Lokal. Kita main lokal. The Godfather Ujang Aziz lah. Itu memang tak boleh disangkal. Dia penuh dengan teknikal. Dia baca, dia punya tone dia, dia best lah. Dia best lah. Okay. Last untuk soalan segmen kita ni. Okay. Apakah pencapaian big stage yang Sarjan pernah main lah, orang cakap memang pencapaian tu, wah, aku tak sangka aku sampai sini boleh main drum? Kalau big stage AJL lah. Tapi AJL sabar. Okay. AJL saya main gitar. Waktu tu saya main gitar. Ada backup Ayanda Rani Kuluk waktu tu. Serius? Betul, serius. Tahun berapa ingat? AJL 24 rasa. So, kalau cari balik tu ada? Mesti ada. Persembahan last sebelum dia dapat keputusan siapa juara AJL. Lagu-lagu ingat lagu apa? Lagu 60-an. Twist. Jeng je. Mudah. Okey Sarjan, kita boleh teruskan untuk segmen yang seterusnya. Okey, untuk segmen yang seterusnya. Segmen nervous. Tapi tak apa. Sarjan hilangkan nervous dulu, kita dengar dulu. Sarjan boleh fikir-fikir macam, aku nak main macam ni. Sarjan ready ke?
Ready? Alright, kita teruskan. Baik. Segmen yang seterusnya. Sakit kepala ke? Woi. Ha. Terasanya diriku, jangan berikan, jangan ucapkan asmara Sampai tak boleh cakap. Woi. Aku inginkan cintaku bersama selamanya. Kau nak suruh aku mengarut apa tengah-tengah ni? Oi. Tinggal pun habis tu. Apa tu jadi? Kita pun terpedaya. Aku baca hatimu, bisik-bisikkan cinta, kata-kata asmara ku tunggu. Ingat dah habis Belum. Kita pun terpedaya kat ni. Jangan berikan bahagia selamanya. Wow. 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 Banyak Tu, surprise. Banyak surprise. Wajar. Dah hilang nervous ke? Dia bukan makin nervous. Rasa macam nak tercabut nyawa. Ada rasa nak keluar tak? Ada rasa macam geram dengan seseorang. Oh, okey. Faham. Okey, lepas Sajan dengar lagu tu kan, orang kata apakah idea untuk Sajan groove ke permainan Sajan dalam fikiran pasal lagu tu? Okey. Kalau saya dengar dia punya string apa semua kan, dia lebih kepada calypso. Dangdut pun ada, bukan dangdut, dia pop dangdut. Dia yang dangdut laju sikit tu. Sebelum kita nak dengar Jun main, Okey. boleh kongsikan sikit apa gambaran yang bakal penonton dengar? Untuk Saja lagu main ni? tu. Lagu ni Latin lah. Rasanya Sama-sama first time. rasanya Latin lah Latin aku. lah, Dia Salsa, samba, salsa. Tak. Pun je juga. Cerita dia tak. jangan merosakkan aku punya fikiran. Saya tadi dah calypso ni, kalau salsa ni lagi bahaya ni. Sebelah Sajan tu ada kami sediakan laptop. Okey. Jadi Sajan bebas untuk mencari kat mana Sajan rasa part penting ke apa semua dalam masa yang kita orang berilah. Okey. Berapa masa tu? Kejap. Okey. Kejap. Sabar. Okey. Oi. Yang sebelah Sajan tu pula ada Okey. skor kot Sajan nak tulis-tulis untuk note boleh main ke apa benda kan. Guide Catat untuk part guide mana untuk guide tu. Macam podcast sebelum ni kita orang Okey. buat. Masa yang kita orang beri tu sebenarnya agak kritikal lah 5 minit. Okey. So kita orang ada berita baik. Alhamdulillah. Untuk sesi Sajan ni, start sesi Sajan Ada ni. berita baik. Berita baik. Alhamdulillah. Mungkin berita baik tu pasal masa lah. Okey. Okey, masa yang akan diberi kat Sajan ni mungkin 2 minit saja. Itu bukan berita baik. Oh, bukan berita baik. Itu bukan berita baik. Saya pun terkejut ingat makin Ya. lama. Oh, tak, Ingat saya plan nak bagi hilang nervous. Okey. Okey, masa yang diperuntukkan untuk Sajan ni kita bagi 12 minit. Cukup ke? Cukup tu. Kita kurangkan sikit lah, 10 minit. Diskaun lagi. Diskaun lah, diskaun. Saya minta 10 diskaun. minit. Okey. Okey. Alright. Okey, Hutang. Sajan boleh mulakan untuk segmen seterusnya. Alright. Duduk di sisimu, terasanya diriku pria yang tak menentu. Apa tu? Ah, Apa tu? Apa tu? Dah dapat ke? Jangan. Ini dah masa dah kira dah ni. Jangan. Dia lebih kepada jazz kot. Jazz. Yes. Janganlah, ini bukan jazz ni. Ini Jaws. Part tu yang senyap tu. Ya. Terkejut. Terkejut. Aku bagi pacar ragam ni. Bagi cara boleh. Tam.
Tam. Aish. Tadi kata dah buat macam macing. Ha. Rururum. Tam. Oh, tam. Keropok. Keropok. Keropok tam-tam. Kerupuk tam. Tam. Tam-tam. Pam-param. Tolong. Okay, dah 5 minit dah sedikit. Jangan menekan. 5 minit. Jangan tekan. Jangan menekan. Jangan menekan. Jangan menekan. Tam. Lama. Tam kot. Tam. Tam. Macam lain ni. Tadam. Kita kena check balik dekat telinga Sajan Suhaimi tu. Takut ada letak earphone Bluetooth. Lain macam dia tu. Boleh check? Boleh siasat? Pro. Okey. Habis dah? Kata dah okey? Belum. Oh. Duduk di sisimu, terasanya diriku riang tak berhenti. Saat manis bersamamu, seperti pulangnya bertemu. Hai. Macam dah katam tu. Jangan buat pasal. Jangan kau menolak. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Aku inginkan cinta kuku antara kita bahagia bersama. Press tam. Kau ajar mai. Bersama. Kita bantu lah sikit. Okay. Thank you. Inginkan cinta kuku antara kita bahagia bersama selamanya. Tam. Duduk di sisimu, terasanya diriku riang tak menentu. Saat manis bersamamu, seperti pulangnya bertemu. Ajan, biasa diberikan dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Saja boleh tutup dah lagu tu. Jen, Saja Suhaimi boleh tutup dah lagu tu. dah boleh tutup. Masa kita sudah tamat. Ha? Masa Okay. dah tamat. Masa dah tamat Masa dah tamat. Dia punya tekun tu sampai tak sedar. Macam mana nak habis tu? Adakah masa yang diberikan tu cukup tak untuk 3 minit lebih ni?
Sebenarnya cukup je, cuma kena lebih perhatian lah. Lebih Kena saya tadi ada melebihkan part-part je. maksudnya lebihkan part tu macam improvise ke? Bukan, kita dengar tu kita ambil dia punya pattern tu. So mungkin saya lemah kat situ, nak ambil pattern tu jadi lambat, tertinggal beberapa perkara yang lain lah. Okey Sajan, tadi kita orang tengok Sajan menulis tekun kat main tu. Oi, tekun. Sajan melukis ke apa tu? Kita pun Adalah rasa nak beberapa tahu kan? rasa Kita nak tahu. Kita nak tahu. lukisan pemandangan kampung. Boleh ke kita nak tengok Sajan punya skor tu? Boleh. Boleh. Alright. Boleh. Baik, tolong ambil. Wah. Macam mana Mah? Okey ke tu? Okey. Tapi betul-betul macam Sajan Suhaimi cakap, dia tak sempat betul kalau macam tu. Betul-betul sikit dia ambil. Pak Badu kita tak tahu. Dia je yang faham. Itulah. Ada beza-beza. Menulis untuk diri sendiri lah. Okey, Sajan ready ke untuk kita ke jam session? Okay, ready? Okey, Ready? let's jam. Alright. Duduk di sisimu, terasanya diriku riang tak menentu. Saat manis bersama
macam dah biasa Jamie. Macam tu ke bunyi dia? Pow. Sajan, ni kita lah. Okay. Pernah main kan? Tak pernah. Ya ke ni? Serius tak pernah. Tak Baik pernah dengar, macam. tak pernah dengar. Boleh percaya ke bang? Rasa pernah ni. Tak pernah, serius. Mesti ada. Betul. Kalau pernah mesti saya happy. Kalau pernah mesti saya happy. Ini saya pening. Okay Jan, Okay. setelah orang kata menghilangkan rasa nervous tu, Yes. apa pandangan Sajan pasal lagu ni sebenarnya? Okay, lagu ni lagu happy lah. Dia lagu happy, lagu untuk orang menari. Saya pun rasa macam nak dansa. Kan? Macam kita nak menari, bermain drum sambil menari. Macam tu lah, dia rasa happy lah lagu tu. Cuma saya tak berapa happy pada mulanya. Terkejut tu dengar. Saya terkejut. Tapi alhamdulillah lah, mana yang termampu lah tu. Okay je. Dalam lagu ni part paling favourite lah. Dia Part paling favourite? Part paling favourite. Part paling favourite yang Unison tu lah. Oh, Unison. Ah. Yang mana? Last kali tu? Last kali pun last kali tu dia campur tu dengan sebelum dia punya solo tu. Oh. Tu saya tak sempat tulis tu. Saya cuma Masa tadi. batin dia tu. Okay, apa perasaan Sajan? Okay. Kita nak reveal ni. Okay. Cara permainan dia. Adakah Sajan confident? Nak reveal yang saya main ataupun original song? Original song. Okay. Adakah Sajan confident lagu tu macam Sajan main ke tak? Tak rasa sama lah. Saya rasa. Okay bang, boleh kita teruskan? Boleh. Okay. Oi. Lagi sampai lah mood nak joget tu. Duduk di sisimu, terasanya diriku riang tak menentu. Saat manis bersamamu, seperti bulan yang bertemu. Okay. Macam tu. Okay Jen. Agak-agak boleh teka tak lagu ni daripada siapa? Tak tahu. Bagilah Siapa-siapa. Teka eh? Dua orang ke tiga orang? Dua orang. Oh okay. Imran Ajmain. Apa lagi? Ram. Oh, Semua lama. Saya betul mana? Ke lagu baru ni? tak lagu lama. Lagu lama tu je lah. Mungkin Casey ke lain-lain tu kot. Lagu ni sebenarnya daripada Nasir Wahab. Oh, okay. Asmara Keliru. Semara Keliru. Patut aku keliru. So untuk info Sajan juga, Okay. Nasir Wahab ni atau nama sebenar dia ialah Muhammad Nasir Abdul Wahab. Okay. Dia merupakan antara penyanyi lelaki popular pada era 80-an ke 90-an. Okay, faham. So antara lagu-lagu popular beliau ialah macam Cinta dan Perasaan, Wajah Kekasih, dan lagu ni mesti Sajan tahu punya, Memori Cinta Luka. Oh, Confirm karaoke kan? karaoke. Itu sedikit Okay, info faham. lah untuk Baik. kita sama-sama tahu kan. Alright. Okey saja, itulah dia sedikit info yang kita boleh ambil tahu. Mungkin yang betul-betul mengimbau kita tu Memori Cinta Luka lah kot. Memang itu Amar pun tahu biasa kan? dengar, itu biasa dengar. Amar pun tahu. Okey Sajan, terima kasih untuk kita punya rancangan kita episod kali ni, iaitu Dengar Dulu Jangan Panik. Sajan pun memang bagi yang terbaik Padu. Padu. Kita pun macam wow, macam boleh katakan memang macam dia main. Okay. Jadi Sajan, Baik. Sajan ada apa-apa ke nak sampaikan sebelum kita habiskan session kita ni? Kot ada ucapan kepada orang yang mendengar ke, untuk orang yang akan datang Next. ke, next okay. ke?
dengar dulu, jangan panik. Itu je. Itu je. Itu je. Simple, padat, Simple. tepat. Ya. Okey. Okey bang. Thank you saja Suhaimi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Thank you Amar. Okay, semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Dengar dulu, jangan panik. Bye bye. Assalamualaikum.